Berita melaporkan Datuk Seri Ismail Sabri menafikan dakwaan bahawa beliau bersama 13 ahli parlimen Barisan Nasional yang lain menarik diri daripada Kerajaan Perpaduan Madani. Beliau turut menyatakan bahawa sokongan penuh akan terus diberikan kepada Anwar Ibrahim dan juga Kerajaan Madani. Saudara, dengan kenyataan Datuk Seri Ismail Sabri ini, saya mengharapkan agar penyokong Pakatan Harapan ataupun kultus-kultus Anwar Ibrahim ini tidak lagi memainkan isu berkenaan 170 juta ringgit yang dirampas oleh pihak SPRM. Hal ini kerana perkara tersebut akan mengaibkan rakan kongsi Kerajaan Madani, malah memberi gambaran yang negatif kepada kerajaan pada hari ini. Dan saya juga bersyukurlah kerana selepas beberapa hari memberi keterangan kepada pihak SPRM, nampaknya Datuk Seri Ismail Sabri ini semakin sihat dan sembuh daripada segala penyakit. Saudara dan saudari, dengan pengumuman yang dibuat oleh Datuk Seri Ismail Sabri hari ini, jangan anggap rakyat Malaysia akan berdiam diri. Azam Belen akan sentiasa dipantau oleh rakyat Malaysia. Saya dipahamkan esok masih ada lagi rakaman keterangan yang akan diambil daripada Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi rakyat Malaysia ni menunggulah sidang media dan juga maklum balas daripada Azam Belen ni, sama ada Datuk Seri Ismail Sabri ni masih dalam senarai suspek ataupun sebaliknya selepas pengumuman yang dibuat pada hari ini. Apakah pandangan rakyat Malaysia? Hangpa setuju tak?